Pernah tak terfikir macam mana kita nak predict ketinggian anak kita bila dia dah besar? So basically, budak-budak sama ada budak lelaki atau budak perempuan, dia ada dua period of growth spurt. Maksudnya dia akan meninggi dengan laju. First window adalah masa umur dalam 1 ke 3 tahun dan second window pada perempuan mungkin dalam umur 12 ke 14 tahun dan untuk lelaki dalam 13 ke 15 tahun. Dalam the first window tu 1 ke 3 tahun, mereka boleh meninggi lebih kurang 4 inci ataupun 10 cm setahun. Second window dia boleh mencapai ketinggian dalam 3 inci setahun atau 9 cm setahun. So kita ada beberapa kaedah untuk mengetahui sama ada anak-anak kita dah berhenti meninggi menggunakan kaedah kiraan ringkas. Salah satu kaedahnya adalah ketinggian ayah campur ketinggian ibu bahagi 2 plus minus 2.5 inches atau 5 cm. So, itu adalah kebarangkalian possibility ketinggian anak anda. Macam mana cara kita nak tahu sama ada anak-anak kita ni dah berhenti meninggi? Apa yang kita boleh buat, satu adalah membuat x-ray tangan. Biasanya kalau x-ray budak-budak kita akan nampak kilang penghasilan tulang. Kalau kata dia dah tutup, maksudnya dah tak akan meninggi lagi.